Podcast ini ditaja oleh EduDebt Private Limited dan juga Level 2 Coffee. Dapatkan kopi Level 2 anda melalui WhatsApp 81332914 81332914 dan jika korang perlu bantuan masalah hutang sila hubungi EduDebt di www.edudebt.sg. Podcast kami disokong kuat oleh Gold Aspiration. Ladies and gentlemen, please make some noise for What Podcast? Hey, what's up guys? Selamat kembali ke What Podcast dan selamat tahun baru kepada pendengar-pendengar kami. Suatu tahun baru aja Yes, korang rasa macam lagi cepat tak? Every year when every year goes by. Of course Macam, ever since dah 40 years old ni, masa semakin lincar. Lincar Yes, lincar kaduk Pejam celip 41 lincar. Pejam celip 42 Kena Pejam 45 celip je. 43. Dan biasanya kalau orang cakap, kalau korang selalu cakap cepat jalan masa, maknanya kiamat dah nak sampai. Part of it lah kira. Part of it lah. Okay guys, untuk tahun baru 2026 ni, aku nak test market sikit lah. Yes. Tengok whether kita playlist pendengar ni ada kesabaran ke tak ada. Okay. Pasal aku nak buka satu segmen dari macam dulu kan time kita Kecil-kecil. masih kecil-kecil Kecil-kecil. Warna 94.2 FM. Yes. Ada cerita-cerita Joramat tu, semua cerita-cerita kan. Yes. Kita nak bawa balik tu konsep lah. Alright. Ke more to the podcast scene lah. Cerita pendek ni. Cerita pendek lah. Alright. Dia berepisod. Aku tak nak panjang sangat, pasal nanti panjang sangat dia punya climax lari lah kira. Okay. So kita kasih benda tu tergantung lah. Alright, boleh. Alright. So kita akan berlakon dari segi korang kalau nak tengok kita berlakon, boleh tengok kat YouTube. Kalau korang tak tengok kat YouTube, boleh tengok kat Spotify lah. Okay. Title bahasa Melayu apa? Tajuknya Tajuk Cinta Tak Terbalas dan Persahabatan Yang Rumit. Yang rumit Yes, Yang Rumit. Okay, boleh. Boleh. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Hari ni kita ada satu topik yang memang pedih kalau pernah kena. Okay. Tapi cerita ni tentang cinta tak berbalas je, Alright. dan persahabatan yang jadi rumit. Okay. Dan satu malam yang mengubah segala-galanya. Okay, alright. Korang dah ready belum? Okay. Aku rasa ramai boleh relate saya ni. Confirm Especially kalau ada kawan yang baik yang tiba-tiba jadi lebih daripada kawan. Kira kalau kita cakap dalam bahasa kasar lah, friends with benefits Haji. Friends benefit Okay. Alright. Kalau siapa tahu istilah tu, siapa pernah main game tu, korang faham lah. Okay. Betul. Dia Okay. diam. Dia diam lah. Okay. Jangan spoil. Okay. Kita dengar cerita penuh dulu. Okay. Dia macam went forward. Okay, let's go. Bayangkan lah, cerita seram. Kejap. Okay. Bayangkan kau ada satu kawan baik ni, Alright. yang dah kenal bertahun-tahun. Nama dia Jip, bukan nama sebenar Dan kawan kau ni bernama Rosma. Si Rosma ni dah simpan perasaan kau dekat kau ni selama 7 tahun. Satu malam lepas dinner dan minum minuman yang bercampur-campur, korang kira suah cross the line aja. Okay.
Kira bila kau bangun pagi, kau tengok si Jeep ni suara duduk kat ujung katil je, tak berbaju, muka berkerut sambil mengisap rokok. Fuh. Yelah, tapi kalau aku confirm rasa awkward lah kan. Tapi tu yang perempuan tu lah Rosmah perempuan tu, Laji. Kita panggil dia Rosmah lah dia ada cakap juga, kita dua orang dewasa, malam tadi tak perlu bermakna apa-apa. Jahat tau. Kau repeat balik. Kita dua orang dewasa, malam tadi tak perlu bermakna apa-apa. Jeep pun lega. Dia mengembus nafas lega lah. Jeep pun kira lega lah. Dia kata, bagus, sebab sebenarnya aku ada girlfriend. Boom. Kira kau suara macam kena tikam terus je. Tu Rosmah suara rasa macam diri ni kena tikam lah. Girlfriend? Jeep jawab, lah, aku plan nak bawa dia jumpa dekat family aku time masa hari raya tahun ni. Bila kau jumpa dia, kau tak payah cakap apa-apa. Bila kau jumpa dia, kau tahu nak cakap apa kan? Kita cool? Okay? Lah, tapi Rosmah pun dia senyum paksa. Tapi dia ada jawab juga, of course lah kita cool. Tapi dalam hati dia pecah berderai bro. So Siapa yang sunsun ni? Aduh, yang paling pedih, korang kena faham ni first episode lah. yang paling pedih, Rosmah dah lama simpan perasaan kat Jeep. Dia ingat malam tu turning point. Rupanya Jeep anggap tu cuma just sex. Lepas Jeep keluar, Rosmah ambil rokok yang tinggal, cuba hisap. Walaupun dia tak pandai, batuk teruk sampai mata berair. Aduh. Terus si Rosmah ni dia flashback pula semua kenangan-kenangan dia dengan Jeep. Bila dia tolong bersihkan rumah Jeep masa Jeep outstation that time. Habis masak sama-sama, main game sama-sama, movie night, peluk bahu. Semua tu dia buat. Dia percaya mereka ni cuma tunggu masa nak declare cinta. Tapi realitinya semua tu cuma dalam kepala Rosmah je. Dalam kira perasaan lah. Dia perasan sendirilah kira. Malam tu kira sudah jadi pengajaran besar lah pada si Rosmah ni. Kadang-kadang dia fikir dia kita hampir dengan seseorang tu, kira ada feeling dengan seseorang tu, tapi sebenarnya kita tak pernah ada dalam plan dia lah, kira. Yeah, betul. So kira kan geng, Yeah. kalau korang jadi Rosna pula, macam dia Rosna jadi Rosmah ni, apa korang buat? Korang stay untuk menjadi kawan, atau jauhkan diri, atau kau confess je terus dekat si Jeep? Okay. Apa pendapat korang? Korang boleh, pendengar boleh kasih pendapat juga. Betul. Tapi korang nak kena dengar cerita ni daripada mula lah, jadi korang faham. So kita ambil pendapat daripada Tuan ahli panel yang Tuan Tanah Kedaung. Tuan Tanah Kedaung. Kalau aku Rosmah lah Kalau aku Rosmah, kalau aku belum lagi ada mata air ataupun aku tak target siapa-siapa, aku tunggu je lah. Pasal dorang dah bermalam kan, dah halfway there lah bro. So untuk aku Rosmah, aku akan advise Rosmah, tunggu je. Tunggu saat-saat yang Kira ni Rosmah apa? Dia expect something to happen lah, kira. Dia sukakan lelaki ni lah. Betul. In a way lah. Expect Suka si lelaki lah. Jeep ni pun kira berbalas cinta dia lah, kira. betul. Tapi kira pada aku, kalau macam, kalau lelaki lah ni dia biasa akan terselah dia punya keinginan Kesundalan tu, dia. keinginan dia lah. Kira. In a way lah kan. Okay. Kesundalan. Kira If you use that way lah kan. Dia nak seks saja lah. Just a sex. So kalau macam, kalau kau nak lah. Kalau kau tak nak, just don't lah kan. Tapi- jauh-jauh lah. tapi Why dalam- would you terus ikut tepuk sekali? Kau faham tak?
pasal dia ada perasaan dengan si Jeep ni, kira macam tak expected to spend the night together. Kali sudah minum boleh tercross the line lah kira. Tapi yalah, again, takkan tak sampai macam jadi waras sikit, tak ada waras sikit ke, macam kita tengah buat apa ni? Betul. What are we now? What are we? Why are we this? Why are we like this? Why are we doing this, man? Why are we doing So this? bila Rosma suruh hantar badan, kira dia ingat si Jeep ni membalas cinta dia lah kira. Cinta Tapi dari dengan skrip, badan, apalah. dari story yang kita sebutkan tadi, ceritakan tadi, it Tidak. seems that Tak perlu bermakna apa-apa. Betul apa? Tak perlu bermakna so apa-apa. apparently macam Rosma pun tak tahu dia ada mata air ya. Tak tahu. So Ya. Jeep ni pun macam sial juga. Ya loh. Jadi bila Jeep dah cakap, oh aku ada mata air, tapi takkan Rosma nak cakap macam nak lose face Syul. Aku pun ni pun tak ada apa-apa lah Syul, kan? Kira dia cover diri Cover dia lah, sendiri cover lah. diri lah. Tapi aku rasa this thing kat luar pun pernah happen benda gini aku rasa. Confirm lah, Mesti confirm. ada I don't think this is out of the uncommon story. Mesti ada juga mesti cerita macam ni. Memang pernah terjadi. Memang Benda terjadi dia. Yes. Based on pengalaman. Based on cerita-cerita. Cerita-cerita, okay. Cerita-cerita kawan-kawan. Tapi sekiranya kalau Rosma ni ceritakan ke kawan-kawan dia atau kawan lelaki lah, especially confirm kawan-kawan lelaki dia confirm Butuhkan dia. butuhkan dia. Kau sial lah, lelaki tu dah pakai kau sial. Kan? Tapi aku sayang dia, Syul. Siapa Rosma? Yelah, Rosma jawab boleh kita akan lelaki, kawan-kawan dia akan cakap sial lah, lelaki tu tak bilang kau sial dia ada mata air. Habis keluar dengan kau gini macam Sayang mesti nak kena bersetubuh ke? betul. Kau faham tak? Asal mesti nak kena bersetubuh, Syal? To declare the love lah, je. Mana boleh? Tapi si Kau ingat apa ni, Mak Saleh apa? Kau Mak Saleh ke? Kau Rosma ke? Kau Ajib ni pun perangai sial. Jeep, Bro, Jeep. Hantar Nama- video, Jeep. nama orang putih apa? Rosie. Rosie lah. Rosie. Ya. Rosie, Kau Rosma ke? Kau Rosie, Syal? Syal. Habis dia kira aku ingat dia sayang aku, Syul. Kau sanggup lah, Syul, hantar badan, je. Mana boleh. Kau sayang boleh, dia, nak tengok dia punya action dulu, macam mana pengorbanan dia terhadap 7 kau. tahun, Syak. Kita dah kena 7 tahun. Yalah, Tak pernah declare yang aku suka dekat dia lah. tu namanya kau perempuan bodoh. Habis Betul, cerita. betul. Dah full stop. Full stop. Sebab tu dia dah bodoh. Maksudnya kau tunggu je lah Dia dah single baru tu. Daripada kau nak sedih-sedih, nak patah hati kan, kasih kau depression Habis lagi teruk. 10 lelaki, kalau 10 lelaki dia suka, 10 lelaki datang buat macam itu, takkan sure. 10 dia nak buat macam itu. Kira betul macam nak serahkan diri. Mana boleh. Tak boleh apa. Betul. Come on lah. Come on man. Think with your brain, no. Don't think with your pussy, Syul. Oh yalah. So ni cerita dia, guys. Untuk first episode aku sengaja kasih tergantung, tapi actually dia ada episod-episod yang seterusnya lah. Continuation dia Continuation dia. Jadi kalau korang macam shock dengar kita akan continue. So cerita dia aku cuma boleh kasih. Dia actually tak payah ini tau. Kira macam satu cerita, tapi kau ambil line tu, aku ambil line ni. Dia bukan lakonan. Tak payah. Dia bukan lakonan jadi. Actually tak payah macam describe. Describe apa? Terus pakai skrip je terus. Nak dijadikan cerita? Yelah, tak payah nak describe. Ni kira macam ada narration. You sekarang you Kira tu berlakon lah kira. berlakon. Okay. Tak payah ada narration lah. Pasal ni dah include narration. Yes. Nak narration boleh, nak kena satu orang jadi narrator lah. Okay, faham. You sekarang kita minum dulu lah. Jom lah kita minum lah. Kat hotel lah kita minum lah. Jom lah. Please kita lah. berlakon, kita cuba berlakon. Okay, boleh. Okay, kita cuba. Tadi kita dah cerita daripada cerita kan. So kita berlakon balik. So Aku jadi Ajib Kau narrator lah. Okay, aku narrator. Okay. Narrator start dulu lah. Okay guys, korang dah dengar kan cerita dia macam mana kan dekat kita punya episod 1 tadi, jalan cerita dia macam mana. Untuk dengar lakonan pula, korang boleh subscribe dekat kita punya Spotify. Siapa yang jadi Rosma, siapa yang jadi Ajib, siapa yang jadi narrator, korang boleh tengok sendiri. Okay? Dia punya lakonan full on je lah. Kasih Yes. orang dengar sedap. Ada sikit lucah, tapi jangan terkejut sebab dia ada unsur-unsur yang kekek juga kira. Alright? So see you. Bye-bye.
make some noise for What Podcast?